Ya, apa? Panggil saya ke? Oh, ya ni. Apa dia? Buat apa? Ni duk asyik tengok. Saya baru beli ni. Namanya PVC cut case. PVC cut case. Okey. Guna apa? Gunanya ni dia macam PVC keras. Okey, keras. Dan ada kertas lah kat dalam dia. Okey, kertas kat dalam dia. Sini ada garisan. Okey, yang sini ada tulisan tapi kita boleh tukar. Kita boleh letakkan kertas kosong lah. Ambil kertas A4 ke kertas warna, kita letak dalam dia. Okey, untuk apa? Untuk murid menulis atas ni. Dan dia macam whiteboard. Okey, dia macam whiteboard. Okey. Ada kertas, kemudian kita boleh buat spelling. Okey, katalah kelas spell book. Okey, dia pun spell book. B. Okey, show me your spelling. Kita pun suruh budak tu. Tada, is this book? So, dia salah eja. So, kena tisu kering ni. So, dia boleh padam. Okey, padam. Okey, dia pun spell yang betul. Book, B-O. Okey, book. Best kan? Ni spelling boleh juga buat. Cikgu matematik boleh juga buat kira ni ataupun kertas yang kosong ni kan. Yang belas kosong. Boleh dibuat. Lukisan ke? Okey, lukis kucing. Boleh buat kucing. Kucing? Macam mana rupa kucing? Tada, okay. So best kertas ni, benda ni, okay. Macam-macam kita boleh buat. So, belilah nanti. Murah je. Saya beli kedai yang selalu orang duk pergi tu, yang kedai murah-murah je. Nanti carilah sendiri kedai apa ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.